Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat ni Syah? Baru baik demam. Buat baik demam tu dengan suara lain macam tu. Kita tengah menunggu orang kata audiens sampai dah invite dah kan. Kura tak sampai nak malam ni. Ada live apa ke? Piki pun tak masuk lagi. Hari ni pergi mana? Tengah busy kot. Tengah busy. InsyaAllah lagi orang kata ada 6-7 orang kita start lah. Ada 6-7 orang start lah. Tengah nak orang kata share-share kan. Cuti tak ke mana Nisha? Ustaz orang Labu kau. Nisha kerja. Orang Somban. Nisha tengah kerja ni? Ni dah habis kerja lah. Hari ni kerja. Ya ke? Ayah cuti Jumaat je. Ayah Ahad kerja. Nisha cuti setiap Jumaat. Jumaat je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah terima kasih sama Misha sekejap Siapa yang ada kita tunggu sekejap dalam 5-6 orang kita start lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuro. Topik apa malam ni Ustaz? Ya Kuro, sihat. Topik kita malam ni buruk siku. Buruk siku lawan tangkai. Buruk siku lawan VS tangkai jering. Topik hangat. Topik hangat. Haji Bahir tak ada Ustaz Haji Bahir. Haji Bahir. Haji Bahir Ustaz tak cakap. Tangkai jering tu. Tangkai jering Buruk siku kalau dia faham versus tangkai jering. Itu Haji Bakir lah. Ini tajuk kita malam ni. InsyaAllah. Sebab kan ada permintaan tu. Ada permintaan daripada ada permintaan. Kalau tidak saya nak buat hari kelas story hari Jumaat malam tapi tak sempat. Hari Jumaat tu sebabkan daripada ceras kan. Lambat sampai. Lepas tu nak buat hari Sabtu semalam. Semalam pun ada urusan. Tak dapat ingatkan malam ni lah. Jadi alhamdulillah lah malam ni kan. Dapat kita orang kata nak kongsi-kongsikan. Tajuk malam ni memang hangat, iaitu tentang buruk siku dan juga tangkai jering. Haji Bakil. Ustaz minta tanya sikit, puasa sunat konon niat malam, apalah kalau niat bila dah pagi sikit Ustaz? Apalah kalau niat bila dah pagi? Minta tanya sikit, puasa sunat konon niat malam, apalah kalau niat bila pagi? Tapi sikit, kan Ustaz. ada satu kisah kurang ada baca, kurang teringat lah. Masa tu Nabi balik, Nabi Muhammad SAW baru balik daripada solat subuh. Dia tanya Aisyah kot, macam dia tanya sarapan apa kan. Aisyah kata tak ada makanan. Lepas tu Nabi kata tak apalah, dia puasa. So maknanya lepas subuh lah kan. Lepas subuh baru dia niat. Puasa sunat ni dia special. Cuma untuk yang tanya puasa sunat ni, apa pun sunat wajib tidak boleh mengikuti sunat, tetapi sunat boleh mengikuti wajib. Nanti saya beritahu benda tu. Apa yang paling utamanya, kenapa bila pagi lah? Sebab sunat ni yang macam Qur'an cerita itu antara salah satu untuk menguatkan tentang puasa sunat. Dia berbeza dengan puasa wajib. Sebabkan puasa sunat ni kalau kita tak orang kata belum orang kata tak makan tak minum, kita dah orang kata tak ada makan tak ada minum, maknanya selepas sahur, waktu lepas sahur, iaitu ketika sebelum subuh lah, kita tak makan tak minum, dan sudah subuh pun kita tak makan tak minum, maknanya kita subuh apa semua,
Lepas tu kita niat sunat ketika itu tak ada masalah. Sebab beza sunat ni dia senang saja. Dia bukan tentang qat'i wajib. Wajib ni dia tak nak, dia adalah salah satu orang kata wajib ni adalah untuk melihat keimanan dan juga untuk melihat tanda kita sebagai seorang Muslim. Contoh macam puasa Ramadan. Dia adalah rukun Islam. Jadi benda tu wajib. Dia adalah rukun ni nak tak nak kita kena buat dan Allah Ta'ala nak melihat sejauh mana ketaatan kita. Dia beza dengan sunat. Sunat ini lebih kepada kita punya nak tambah. Dia contohnya bonus dalam kita punya amalan. Dan sebabkan bonus dalam amalan tu lebih pada sukarela. Dia bukan macam qat'i memang diperintahkan. Nak tak nak kita kena follow. Contoh macam tadi Nisha. Dia punya kewajipan ni adalah kerja setiap hari. Cuti semua hari Jumaat je. Hari Jumaat saja. Dia tak boleh buat suka-suka nak cuti hari Sabtu, nak cuti Ahad sebab dia punya kewajipan itu. Dan dia punya keadaan yang orang kata bonus ni adalah dia kalau tak cuti nak buat kerja pun boleh, tapi menyusah diri lah, tapi jarang segitu kan. Kurang aja tanya Ustaz, yang tu perut atau belon? Kau pandai. Kena naik atas sikit. Abu dah masuk, dia cari bahan. Jadi RM apa tadi? Dia panjang. Jadi apa yang dicakapkan oleh Qura punya cerita tadi tentang Nabi SAW, dia tanya dia nak puasa apa, kata ada makan apa-apa tak ada kan, jadi mana dia nak berpuasa. Konon niat malam pula kalau niat tidur dah pagi. Okey, saya harap untuk naik Fat tu nanti apa orang kata boleh orang kata sikit lah. Nanti kalau nak lebih nanti kita bagi pengisian tentang tu lah ya. Diva Queen, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Farsha. Waalaikumsalam. Bulan. Tak perasan bulan dah masuk. Syikin. Waalaikumsalam. Ustaz, doakan anak saya jadi tahfiz dan penakwah. Amin. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Didoakan untuk jadi penakwah dan tahfiz. Dan cuma doa ibu bapa dia lebih afdal lah. Ya, mak kena doakan. Maknanya tengah malam tu kena kata tidur tu baca-bacakan doa untuk dia, insyaAllah. Waalaikumsalam. Okey, ada soalan lagi. Alam kertas siapa tu? Sila matikan sebelum diubah ke Lombong. Kereta. Ada ke dalam kereta? Tu bunyi katak belakang tu kot. Bunyi unggas tu. Bunyi katak kan. Bunyi apa alam. Dia alam bukan alam, bukan alam. Dia alam. Dia alam semula jadi. Sebab alam semula jadi. Sebab alam semula jadi ni dia punya bunyi lebih orang kata menyenangkan, menghiburkan. Sebab tu alam dengan kita ni tak boleh jauh. Kalau alam dengan kita ni jauh, dia akan jadi sebagai kita ni lupa asal usul kita. Kita dengan alam ni tidak boleh dipisahkan. Jadi pada malam ni sebelum kita nak selesai nak cerita, ada nak bertanya lah, sebab tajuk kita pada malam ni adalah buruk siku vs orang kata tangkai jering. Sebab apa buruk siku? Sebabkan ada permintaan. Ada satu fenomena berlaku ya. Ada satu hamba Allah, dia berceritakan bahawa dia ada seorang kawan cukup rapat sebelum ni, satu ketika dululah, amat rapat ya, amat rapat. Waalaikumsalam. Ya, Abul dengan Abul tak nak naik ke? Tak, saya dah invite dia tak nak naik ke? Abul pun saya dah invite, dia macam tak nak naik je. Ni semua orang-orang Abul pun famous macam Ustaz. Tak invite ni. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Dah 200,000 ni kan? Okey. Teruskan Ustaz. Teruskan. Jangan mengundang Maknanya dia kata dia pernah dia pernah kenal ada seorang kawan. Dia memang ada teman dulu, mesra cukup mesra, cukup baik. Satu ketika dulu, kau nak makan kau makanlah, aku bagi kau pinjam, aku pakai duit aku, tak payah bayar, halal. Lepas tu barang-barang ni aku hadiahkan kat kau.
aku ni memang suka kau, sayang kau sebagai seorang kawan. Tapi selepas berapa lama selepas itu, dah Dia dah start dah. bertahun-tahun, Madam, ini apa pakai hal jari, ni? jangan pakai kuku. Okey. Okey, astagfirullahalazim. Bergegar bunyi. Ini bergegar bunyi. Jadi selepas berapa lama dah tak bertemu, akhirnya orang tersebut dah berjaya. Tiba-tiba kawan dia ni mengungkit, dulu aku bagi kau duit, aku bantu kau, aku tolong kau, aku nak balik apa yang aku telah berikan kepada kau dulu. Kemudian aku nak lagi apa yang aku dah habiskan kat kau. Aku dah bayar sewa rumah lah masa kau susah dulu. Mungkin lah. Jadi senang katakan bahawa dia buruk siku balik lah. Dulu dia dah bagi. Kemudian dia minta balik. Ini fenomena biasa berlaku. Yang biasa dan sering berlaku di kalangan kawan-kawan ataupun ada orang yang pernah mengalami peristiwa tersebut. Dan dia lebih kepada ketika kita dah nampak berjaya, dia tak puas hati. Kemudian dia boleh petikai macam-macam. Antaranya hal tersebutlah. Kemudian dan satu lagi fenomena berlaku pula. Dia ada seorang lagi teman, kawan dia. Dia ni memang kalau nak minta duit ke, nak apa ke, dia memang susah sangat. Kemudian kalau nak keluar tu, dia nak keluar tu memang dia tak nak keluar duit dia. Selalu dia memang minta orang belanja. Kadang-kadang dia tak minta pun, dia buat macam tak faham. Waalaikumsalam Wana. Kak Wana. Wana nak naik ke? Tajuk Wana. kita tajuk kita ini sedap ni Wana. Buruk siku dengan takai jering. Jadi yang Siti tangkap jering ni pula kita pun faham ya, antara fenomena berlaku dia ni memang susahlah nak bagi sedekah ke, nak bagi tolong ke, nak keluarkan duit. Dan dia memang kadang-kadang kalau masak tu memang dia tak nak masak lah. Duduk sama-sama keluar duit untuk belanja. Time belajar tu memang dia memang tak langsung tak nak tolong lah. Dia ada dua keadaan. Tetapi setelah lama tidak berjumpa, yang satu situasi tetap takai jering ni, dia tetap dengan perangai dia juga, tak mau tolong orang pun semua. Dia tak nak keluar duit, dia memang haji bakil. Lepas tu satu fenomena yang pula, setelah berapa lama, dulu masa dia belajar bersama memang takai jering, tapi setelah dia dah bekerja apa semua, dia jadi pemurah pula. Itu dia mempunyai situasi yang berbeza-beza. Mana kita kalau mungkin ada yang menghadapi fenomena begini, yang antara yang paling banyak berlaku adalah seperti mana yang ada permintaan ya, kita punya sahabat tentang buruk siku ni. Saya nak ambil ya, walaupun bagaimanapun kita tetap ya, tajuk kita tentang penawar bagi hati. Sebab buku ni kitab yang saya nak kongsikan ini, dia tentang semua masalah jiwa semua ada. Jadi itu hari kita dah berkongsi 3 keadaan, tentang nafsu, tentang mudarah, tentang pergantungan pada Allah Ta'ala. Ini cuma saya lajukan sedikit. Kita ambil tentang buruk siku ni tadi, yang nak mengharapkan balasan, iaitu salah satu penyakit jiwa yang telah dikatakan oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulaimi dalam bukunya ini. Dikata apa? Wa min uyubiha talabatul iwad 'alal a'maliha, sentiasa mengharapkan balasan terhadap setiap amalan yang dilakukan. Sebab dia bersangkaan ya, macam tadi buruk siku dia minta balik, akan datang orang ni berjaya, aku akan minta balik. Tapi depan dia wayang kulit. Dia suka wayang-wayang ya, ayat manis. Dia wayang. Maknanya pada segi permulaan depan kita tu dia berlakon lah. Dia baik tahu, sebab dia dah tahu kita akan berjaya akan datang. Dia kata nanti aku tuntut ya. Kemudian satu pula dia tidak mengandaikan kita berjaya, tetapi dia beranggapan dia akan minta bila aku susah nanti. Dan ada juga yang beranggapan dia tak ada niat pun, tetapi setelah lama tak jumpa, hati dia sakit, dia meminta ataupun nak minta balasan. Sebab itulah dalam penyakit ni yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman As-Sulaimi, dia kata apa? Rawatannya adalah sentiasa memerhati kecuaiannya
di dalam amal yang diperintahkan oleh Allah dan tipisnya sifat ikhlas ketika beramal. Sebab itu kita kena faham maksud ikhlas. Ikhlas ni dia punya maksud mudah je. Dia dia menyerahkan ataupun dia mengeluarkan ya segala apa isi hatinya tanpa mengharapkan apa balasan. Maksudnya tak ada apa balasan, tidak minta. Ikhlas ni kalau kita nak tengok takrif pada ulama, dia nak dekat hampir 1000 takrifan tentang ikhlas berbagai-bagai pada ulama falsafah macam ni, pada ulama tasawuf macam ni, pada ulama usul macam ni. Jadi secara keseluruhan nak dekat 1000 takrifan tersebut. Secara mudah kata apa, dia membuat sesuatu tanpa ada balasan ataupun mengharapkan apa balasan. Yang paling utama dia berserah pada Allah Ta'ala. Itu maksud ikhlas. Sebab itulah orang yang macam ni, rawatannya dia kena sentiasa memerhati kecuaiannya dalam amalnya. Adakah dia ini memang sepenuh hati ya, membuat amalan tersebut tanpa meminta apa-apa balasan. Sesungguhnya amalan yang dianggap besar di sisi Allah ialah amal yang dilakukan oleh seorang tanpa mengharap sesuatu balasan. Seperti mana yang dikatakan ya, pengertian ini pernah diungkapkan oleh Rabi'atul Adawiyah dalam siri-siri munajat kepada Allah. Dan kena ingat Rabi'atul Adawiyah ni bukan Rabi'atul Adawiyah yang telah dibela oleh Nabi Zulkifli itu ya, bukan Rabi'atul Adawiyah itu, tetapi Rabi'atul Adawiyah ni adalah yang hidup pada zaman ulama-ulama falsafah ya, ketika di Yunani itu. Dia adalah ulama sufi, dia pun perempuan yang dia ni memang kesufian dia dan ilmu sufi cukup tinggi. Sebab itu nama dia juga sebagai Rabi'atul Adawiyah. Dalam sisi munajat ni kepada Allah dia kata apa? Wahai Tuhan, sekiranya amalan yang aku lakukan ini bertujuan untuk mendapat balasan syurga-Mu, maka haramkanlah aku daripada mendapatkannya. Sekiranya aku melaksanakan pengabdian kepada-Mu, wahai Allah, kerana takut neraka-Mu, maka campakkanlah aku ke dalamnya. Tengok, nampak? Dia kata, kalau aku ni nak yang aku buat amalan ni untuk mendapat balasan syurga ni. Aku ni kalau nak buat amalan, sesuatu amalan nak dapat balasan syurga, maka kau haramkan aku masuk syurga, dia cakap. Nampak? Jika aku menghindarkan kejahatan kerana takut pada neraka-Mu, maka kau campakkan aku dalam neraka. Pelik bunyi dia. Kalau aku buat sesuatu ni untuk menghindarkan amalan buruk ni, buat amalan tak baik ni, kalau aku berniat takut pada neraka-Mu, kau campakkanlah dia. Kemudian dia kata apa? Sekiranya aku mengabdikan diri kepada-Mu kerana cinta yang mendalam kepada Zat-Mu, maka janganlah Engkau haramkan aku untuk melihat Zat-Mu. Pengertian yang tinggi seperti ini dapat dilihat pada para salik. Maknanya kat sini jangan orang kata heran, sebabkan apa yang dimaksudkan ini adalah seperti mana yang pernah kita kongsikan. Kita buat satu perkara itu bukan semestinya amal ibadah kita, contoh macam solat. Kita buat bukan kita mengharapkan balasan syurga pada Allah Ta'ala. Kita menghindarkan perkara-perkara yang tidak baik, takut nak buat benda baik, bukan bermaksud kita takut kepada neraka Allah. Kak Nilam hadir. Kak Nilam buruk siku malam ni. Kak Nilam buruk siku dan tangkai jaring. Buruk siku versus tangkai jaring. Kita tengah cerita tentang buruk siku dulu, Kak Nilam. Jadi sebab itulah kalau Rabi'atul Adawiyah berdoa begitu, kerana apa? Kita ni sebenarnya nak buat apa pun bukan kita nak kejar syurga Allah. Apa pun kita buat, kita cuma mengharapkan rahmat pada Allah Ta'ala. Kalau kita takut kepada neraka Allah, itu dah namakan sebagai syirik. Sebabkan apa? Kenapa kita perlu takut pada neraka Allah? Kenapa kita perlu takut pada Allah? Dan kenapa kita perlu takut kepada Allah? Ini kena faham juga. Ya? Sebab kebanyakan orang pada hari ini takut pada Allah Ta'ala. Takut neraka. Sebab salah satu takut neraka sebab kita risau nak masuk, sebenarnya kita takut
Kita buat amalan ibadah tu sebab kita takut terhadap benda tu, sebab bukan kerana perintah Allah. Kita takut untuk buat benda jahat bukan sebab kita nak ikut perintah Allah, tapi sebab kita takut nak masuk belasan nerakanya. Itu yang dimasukkan oleh ahli sufi. Dan apa yang kita nak beritahu pada hari ini, kita sebenarnya tak perlu takut pada Allah Ta'ala. Ini jadi orang kata, ya apa ustaz ni? Ya betul. Kerana apa? Kenapa kita nak takut? Kerana dalam Quran Allah pun firman, dan dalam hadis Nabi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu innahu qarib, sesungguhnya dia itu dekat. Sesungguhnya dia dekat dengan kau. Jadi Allah tu dekat dengan kita. Kalau kita takut, kita seolah menjauh padanya. Contoh, kalau kita takut segi pada takut hantu ke, takut benda-benda yang berbahaya ke kan, kita akan menghindar. Jadi sebab itu kalau kita istilah takut, kita seolah-olah untuk menghindar. Jadi sebab itu kalau Allah tu dekat dengan kita, kita mesti nak dekat dengan dia. Kita tak takut pada Allah, tetapi apa yang kita takut? Kita takut melanggar perintah Allah dan tidak mengikut arahannya. Itu yang perlu kita takut. Kita takut kita langgar perintah Allah dan kita tidak membuat ataupun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang sepatutnya kita takut. Kalau dengan Allah Ta'ala itu kita kena dekat. Seperti mana yang pernah kita kongsikan sebelum ni tentang nafsu. Maknanya, misalnya katanya nafsu itu besar. Dan kau ini berzikir pada Allah Ta'ala, kau dah membukalah pintu pada dekat dengan Allah Ta'ala. Kau zikir. Tapi engkau buka jalan ya, tapi pintu tu masih tertutup. Maksudnya sini, engkau zikir seolah-olah bahawasanya engkau dah dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya engkau zikir, kau buat benda baik ni, hati kau masih belum berapa cantik segi, kerana kan nafsu masih ada. Jadi sebab itulah apa yang saya nak beritahu pada hari ini. Kita buat satu perkara tu kena ikhlas. Sebab itu orang yang buruk siku ini, fenomena ni, memang orang kata kita yang kita kena hadapi adalah satu bentuk, kita kena sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita jangan menghadik, kita jangan orang kata rasa macam sakit hati. Kita menganggap dia sebagai satu medan untuk meningkatkan kita punya jati diri. Sebab tu kita kena faham seperti mana pernah kita kongsi sebelum ni, sesuatu yang berlaku pada diri kita, sesuatu yang datang pada diri kita itu, jangan kita anggap dia adalah kifarah dosa. Sebab kita tahu kifarah dosa itu seperti pada hadis Nabi SAW tentang sakit-sakit kecil-kecil, sakit contoh macam demam, penyakit-penyakit yang luka kecil. Inilah yang menggugurkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil. Sakit-sakit macam itu adalah menggugurkan dosa kalau daripada hadis Nabi. Kalau ujian kita hadapi, kesusahan itu bukannya untuk kafarah, untuk menggugurkan dosa, tetapi dia ada lebih kepada untuk meningkatkan kita punya jati diri dan credibility kita. Sebab itu kita kena faham pada hari ini, jika kita menghadapi satu perkara, kalau orang macam buruk situ tu datang ke kita, okey, kau dulu aku bantu kau, aku bagi kau duit, kau susah aku bagi kau makan, sekarang ni aku nak balik apa yang aku bagi kan. Jadi kita kena tenang. Jawapan pada mudah saja. Sebab kita jangan terlampau rasa macam kita nak bayar ataupun kita kena wajib membayar. Dia senang. Kalau kita dah ada akad, akad tu maksud aja ijab dan kabul. Maksudnya ijab dan kabul tu beri dan terima. Maksud beri dan terima, contoh macam ketika dulu ataupun ketika kita hidup dengan kawan kita tu, dia kata aku bantu kau ni, ikrar dia, kau jangan risau, aku tak minta, aku halalkan. Jadi kita pun, ya ke, kita pun terima. Terima tu bukan saja kita, bukan hanya kita bercakap, tetapi kita ambil. Contoh dia bagi duit ataupun dia bagi kita makan. Kita makan, maksudnya kita dah terima. Kabul, terima. Maksudnya ada ikrar, ijab dan kabul. Maknanya kat situ benda tu dia kata aku dah halal lah, tak ada masalah. Tapi kalau akan datang, tiba-tiba dia datang balik, dia petikai, dia minta, itu dia ada dua keadaan. Kalau kita rasa kita mampu, kita nak bayar, kita bayarlah. Kadang kata, ustaz saya dah tak tahu lah, ustaz dah lama sangat saya tinggalkan dia, dah duduk dengan dia pun lama, jadi kita nak kira pun kita tak tahu. Jadi maknanya kalau kita mampu, kita nak bayar, kita bayarlah. Atau kita tanya, okey, kalau kau nak aku bayar, berapa kau nak aku bayar? Kalau dia minta satu harga yang tidak masuk akal, luar pada kemampuan, boleh kata
rasa tak mampulah, ya. Apa yang aku boleh bantu kau sebenarnya? Mungkin dia ada masalah lain kan. Kemudian yang kita kena ambil tahu, mungkin dia tengah susah, yang perlu bantuan lain. Yang kita kena bantu bukan dia nak menyelesaikan masalah dia. Kita ingat kita bukan nak menyelesaikan masalah dia, tetapi kita nak membantu macam mana dia nak menyelesaikan masalah dia. Itu yang pertama. Kalau kita mampu untuk bayar, kita bayarlah. Kalau kita tak mampu, tak perlu bayar sebab dah ada ikrar. Maksudnya ijab dan kabul. Kalau dia terus, orang kata, mengkritik kita, buat fitnah, itu sebabnya kita kena, orang kata, satu perkara tu datang, Allah Ta'ala nak meningkatkan kita punya credibility, nak meningkatkan jiwa kita, nak meningkatkan hati kita. Sebab tu kalau hadapi orang sebegini, jangan cepat-cepat kita melenting. Kita cuma terus fikir, ya Allah, apa yang kau nak tunjukkan kat aku ni Allah. Allah pasti akan bagi jalan. Antaranya adalah Allah nak tengok bagaimana kita mendepani, kita nak selesai masalah sebegitu. Sebabkan pada masa akan datang, kemungkinan ada masalah yang lebih besar berlaku yang kita kena conduct, yang Allah bagikan ilmu pada sekarang. Jadi sebaiknya kita pergi ke dia, tanya, kawan, kita dulu dah sahabat lama, face to face. Jangan kita dalam media sosial saja ataupun dalam WhatsApp, kerana takut intonasi itu berbeza, menyebabkan crack yang akan menyebabkan, orang kata, perbalahan berlaku. Maknanya lebih baik kita ni face to face, jumpa. Okey, jumpa berdepan. Lepas tu tanya baik-baik, apa yang aku nak tolong kau sebenarnya? Adakah betul aku hutang dengan kau yang perlu aku bayar? Setahu aku dulu dah halal, tapi tak apalah, bisa kata hari ni kau minta, aku cubalah kalau boleh. Tetapi sebenarnya aku nak tanya, apa masalah yang boleh aku bantu kau? Mungkin dia ada masalah, kita tak tahu. Sebab itulah kita, orang kata, pada hari ini, kalau kita hadapi benda begitu, walaupun permasalahan sebegitu ataupun masalah apa pun, yang kita kena ingat, kita kena, orang kata, tahan, kita kena sabar, kita kena, orang kata, terus sandar pada Allah Ta'ala. Maknanya, ya Allah Ta'alaku, ya Allah ya Tuhanku, apa yang kau nak tunjukkan aku ni, ya Allah ya Tuhanku. Kita terus istighfar, fikir pada Allah Ta'ala. Kat situ pasti ada, orang kata, jawapan, pasti ada jalannya. Sebab itu orang-orang macam ni jangan kita balas. Apa pun, bukan orang macam tu saja, semua orang. Kalau kita cakap baik, mesti dia orang lain, mana ada ustaz, ada orang tu kita cakap baik, dia balas je. Orang kata memanglah, tetapi dia akan terkesan. Macam mana pun Nabi SAW pun kita tengok, dia dikecam, dihina sampai diludah kan. Sampai orang kata Nabi itu dibaling, ya. Masa Nabi pergi, orang kata, nak berdakwah, ya, berdakwah, ketika itu Nabi dibaling, ya, diserang, dibaling, sampaikan malaikat pun datang kepada Nabi ketika mana dia di Taif dulu, dia nak berdakwah. Malaikat pun kata, kalau boleh ya apa, wahai Rasulullah, aku angkatkan gunung Taif ni pergi ke dia orang, hancurkan. Tapi Nabi kata tak apa, tak kisah pun. Nabi tahan, tak kisah, mungkin pada hari ni dia orang tu marah pada aku, mungkin anak-anak dan generasi dia akan datang, akan beriman padaku. Begitulah kita pun sama. Yelah ustaz, itu Nabi, ya, bukan dikatakan kita nak, apa orang kata, tahan banyak Nabi, sebab Nabi ni ada mukjizat semua, tetapi kita ikut cara Nabi. Tak dapat ikut 100%, kita cuba ikut contoh yang pernah Nabi SAW berikan. Jadi sebab itu kita menghadapi masalah ini, jangan cepat kita melatah, jangan cepat kita panas. Kita apa pun, kita kena ubat jiwa kita juga, ya, kena ubat jiwa kita. Sebab hati kita kadang-kadang Allah Ta'ala nak memperbaiki, ataupun Allah Ta'ala nak, orang kata, nak menyuburkan jiwa kita, nak mencantikkan hati kita. Sebab tu boleh dia datang kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ingat, kalau bisa kata benda tu datang, pasti ada berlaku fenomena yang kita ini, orang kata, terlampau keras, ataupun jiwa kita kental, terlampau, kata, mungkin dalam fenomena itu emosi kita panas, ya, Allah datangkan masalah supaya Allah nak turunkan kita punya temperature. Sebab itu kita kena sangka baik apa pun datang. Jadi sebab itu Allah tengok kita nak turunkan temperature kita supaya kita nak hadapi pada yang akan datang lagi besar, ya, ada ruang lingkup kita jumpa. Sebab itu kita kena elemenkan. Orang kata Allah nak elemenkan dengan cara begitu. Kalau nak suruh kita elemen, kita tak boleh. Kalau macam kita pun, kalau nak disuruh, diperintah pun tak boleh. Tapi kalau datang masalah, baru kita boleh. Jadi masalah yang menghadapi adalah orang yang sebegitu. Jadi sebab itu dia dielemenkan.
untuk elemenkan tawadukkan hati kita. Itu cerita tentang buruk siku lah. Ya, ada apa-apa soalan kan ataupun nak berkongsi. Dakwan ada nak kongsi Dakwan. Dakwan Salah tu. semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa-apa Dakwan yang nak kongsi? Teruskan Dakwan. Okey, saya bagi macam ni Ustaz. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, macam ni Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bagi laluan pada madam sebenarnya Ustaz. Teruskan madam. Sudah. Nampakmu. Engkau Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita bagi balik pada Ustaz. Okey Ustaz, teruskan Ustaz. Okey, teruskan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya kena letak dua ni baru puas sikit. Letak sebelah tak puas. Apa puas Ustaz? Dia sebelah saya letak sebelah tadi tak puas. Saya letak tu. Dua baru puas. Okey, kalau macam ni teruskan Ustaz. Alhamdulillah. Okey, ngam. Saya pun rasa tenang. Okey, ngam. Sebab tu, ngam Sebab tu rawatan baginya adalah kita kena rawatan baginya kita kena ikhlas, ya. Yang paling penting, ini yang paling penting. Sebagai bukti warak, mengharap kita nak buat benda ini, nak buat amalan dilakukan oleh seorang tanpa mengharapkan satu balasan pun. Sebagai bukti warak dan juga ni dan juga adab yang tinggi. Adab yang tinggi. Bulan kena adab yang tinggi. Di samping itu, dia mengetahui bahawa Allah akan meletakkan nama saya seorang Ustaz sebut? Kenapa nama saya Ustaz seorang sebut? Saya suka sebut nama tu. Bulan. Okey. Sebab tu di samping itu di samping itu dia mengetahui bahawa Allah akan menetapkan untuknya tempat tinggal yang tertentu di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita kalau dunia kita tetap kedudukan, maksudnya Allah nak dudukkan kita di sisi orang macam mana, ya. Allah nak dudukkan kita macam mana keadaan kita. Kalau kita duduk dalam keadaan fenomena kita keliling orang yang nak buat benda-benda dosa saja, maksudnya itu tanda Allah tak suka dah tu. Jadi kita duduk dalam keadaan orang-orang yang sentiasa baik, penuh kasih sayang, maknanya Allah sedang nak membimbing kita ke arah yang lebih baik, ya. Tidak ada sesuatu yang boleh mengusirnya dari kedudukan itu kerana telah dibentengi, dibentengkan oleh keikhlasannya. Sebab tu kalau orang ini ikhlas, dia Allah akan himpunkan kepada orang-orang yang ikhlas. Seperti mana yang kita pernah tahu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud jika kita nak wangi, kita kawanlah dengan orang penjual minyak wangi. Jika kita nak panas ataupun nak rasa bahang, kita kawan dengan orang yang bekerja sebagai pengumpil besi, jadi rasalah bahang. Sebab tu kalau kita nak baik, kita kawan dengan orang baik. Kalau kita rasa kita ni nak kejar akhirat saja, duduklah dengan orang-orang yang nak kejar akhirat. Tetapi pada hari ini akhirat tu jangan terlampau sangat fokus nak kejar, jadi pergi ajaran sesat. Sebab dunia dan akhirat ni dia tidak boleh berpisah. Sebab tu kita kena duduk pada orang yang mengejar mana. Sebab tu Nabi SAW pun kata kita kena wasatiyah, iaitu bersederhana, tidak terlampau dunia, tidak terlampau akhirat, tapi kita pertengahan. Maksudnya tidak terlampau akhirat, memanglah kita mengejar akhirat, tapi kita tidak melampaui batas. Kalau orang yang melampaui batas tentang akhirat, contohnya macam kita tengok pada hari ini, terlampau taksub yang pernah kita kongsi sebelum, terlampau taksub dengan akhir zaman, tengok apa jadi, ajaran sesat dan meragukan. Kalau kita terlampau taksub pada dunia, apa yang jadi pada hari ini? Orang dah tak fikir tentang akhirat, orang tak fikir tentang adab. Orang yang kejar pada dunia, dia lebih kepada materialistik, yang pernah dikeluarkan oleh falsafah, Feuerbach. Feuerbach ni adalah salah seorang falsafah barat yang mengeluarkan tentang aspek materialistik, material saja, kebenaran semata-mata. Dia ada dua yang masalah. Kalau kita melampaui batas yang kita ikut falsafah tu, satu Feuerbach lebih pada materialistik, material saja semata, kebenaran semata-mata. Dan satu lagi lebih kepada sosial, iaitu Freud. Freud ni dia lebih pada sosial saja. Dan digabungkan sosial dan juga material, iaitu pemikiran Freud and Feuerbach. Itu dinamakan sebagai pemikiran yang digabungkan oleh siapa? Oleh Karl Marx. Itu yang dinamakan sebagai
pemikiran falsafah Marxisme yang lebih kepada material dan kebendaan material dan sosial semata-mata, yang menolak tentang aspek apa? Ketuhanan. Jadi kalau orang yang orang kata terbenteng dengan dua keadaan ini, dia akan menolak tentang konsep Tuhan. Sebab tu kalau orang lebih kepada dunia, dia akan tolak tentang ketuhanan dan tolak tentang adab. Sebab tu kita tengok kalau orang lebih pada dunia, kita tengok banyak contoh ya di luar sana. Dia akan lebih kepada keduniaan, lebih kepada kemewahan. Tunjuk kemewahan, tunjuk keduniaan. Ya, Qura dah terjun dah. Okey. Dan lebih kepada orang kata memikirkan kepada aspek dunia semata-mata. Dan kalau kita lihat adab dia pun agak kurang. Dan juga kita lihat bukan kurang, pada hari ini pun kita lihat kalau orang tu dah terlampau tinggi kedudukan dia, dia pun orang kata lebih kepada rasa dia ni hebat, ya, tak pandang orang, ya, tak tengok orang pun, tak lihat orang pun, dia anggap orang ni biasa-biasa saja, yang dia ni lebih sebenarnya. Sebab tu pada hari ini, apa pun seperti mana VTT saya kata, besarnya walaupun tingginya jawatan, hebatnya kedudukan, banyaknya kita punya orang kata kehebatan dia, tapi sebenarnya yang lagi hebat orang yang tinggi adabnya. Tinggi mana pun orang yang tinggi adab yang hebat. Sebab tu dalam mana-mana kitab pun lebih kepada untuk membubat jiwa, dia lebih cerita tentang adab. Kalau orang ni hebat adab, hebatlah dia. Sebab tu kalau kita lihat pada ini, orang yang kurang adab tu dia seperti mana orang tu kata tin kosong. Tin kosong kalau kita ketuk tang 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 tang, bunyi dia hebat, tapi dalam jangan repeat tinggi Ustaz. Ya, Repeat sebut tinggi, sekali saya repeat apa tu? faham. Jangan ulang tinggi-tinggi, jangan ulang banyak kali Ustaz. Ya ke? Sebab kan macam saya rasa macam dengar Saya tahu Ustaz seronok double. dengan perkataannya repeat tinggi tu, tapi tak perlu banyak sangat. Tapi seeloknya kita ni Ustaz. biar merendah diri. Seeloknya biar merendah diri. Dia tu Jangan dah terlalu cukup meninggi rendah. diri. Ya. Jangan terlalu Baru meninggi. saya faham. Macam Qura tu Waalaikumsalam, Jack. meninggi diri. Salam Jack. Saya bukan meninggi Oh, diri. salam. Saya memang tinggi. Diri saya tinggi. Ya. Aduh. Nampak ketinggian Saya- itu jika bersama dengan orang yang rendah. Boleh buat stand lagu, Ustaz. Jangan diulang. Jangan diulang. Saya tak cakap tahu. Saya tak niat apa. Tapi siapa yang tiba-tiba kata tentang jangan repeat tinggi itu tadi? Saya taib. Saya. Tak, ya. Dia taib, Saya tapi saya sebut. baca sebab Tak, Tapi jalan Tapi ceritanya Mulan cakap- eloklah Ya, orang yang jalan merendah cerita. diri. ya. tapi Bagus rendah-rendah orang ni yang untuk merendah stand diri. kepala dagu orang yang dah tinggi Ustaz. Saya bukanlah meninggi Tapi diri, dia stand dagu Ustaz. macam tu je Ustaz. I'm thinking. Macam tu je dia stand dagu. Abang fikir dah masuk. Oh, macam tu je. Oh, fikir. Dah invite lah. Tapi dia busy kot. Oh, ada treasure box lah. Terima kasih Vicky. Thank you Vicky. Moga dia pemudahkan urusan dunia akhirat. Sebab tu kita berbalik-balik ya. Apa pun, siapa tu? Apa hal siapa tu? Udin Pitot. Terima kasih Udin Pitot. Terima kasih Udin Pitot ya. Ada satu lagi saya nak kongsi. Yang kongsi ni, kita ni tentang ketinggian adab ni, ataupun orang kata tadi, orang yang datang pada kita tu yang buruk siku ni, kita kena adab tinggi, dia akan pening juga ya. Kalau kita ni beradab kan, macam orang datang kita tiba-tiba macam tak puas hati, cuma kita beradab. Ya, nak apa? Macam apa? Macam Bulan lah. Ya, tak kisah. Saya Ya juga Allah, memang merendah Ustaz. diri. Ya, Ustaz? Tak, Ustaz macam Perli Kenapa? je. Ya. Sebab bulan je. Bukan, contoh. Hanan. Nama bulan juga Saya- disebut.
Okey, tukar Nisha, saya tukar nama Nisha. Okey, contoh Nisha kan, okey. Nisha, Bulan datang ke Nisha Teruskan, Ustaz. marah-marah. Aku kata Teruskan. boleh. Okey, Dakwan datang ke Nisha. Okey, Dakwan marah. Pung. Tapi Nisha kata, "Ya Dakwan nak apa?" Ha. Dakwan marah, "Kau ni Nisha, aku ni ah." Dakwan dah makan ke belum? Maknanya adab tinggi tu lama-lama Dakwan akan pening kepala juga. Ya Nisha, sebenarnya tak ada. Sebenarnya saya ni macam tu. Dia macam mana pun dia ada seorang sahabat saya. Macam mana orang kalau adab tinggi. Dino, terima kasih banyak Dino datang. Ya. Piki Thank you, banyak Abang bagi Piki. apa ni. Thank you Piki. Macam mana pun kita ni kena adab tinggi. Salah seorang yang saya respect kawan saya pun masuk tentang adab tinggi, kawan saya Muhammad Nordin ni. Dia ni pun seorang yang bagus kat ni, adab tinggi. Dia masuk ke Piki masuk ni? Oh Dino. Assalamualaikum No. Ni pun seorang adab tinggi pun Macam mana pun hebat kat dia. Diam dia Dino. Assalamualaikum. Dino kalau dah diam, Waalaikumsalam. Kalau diam Dino turun bawah Dino. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Dino. Selamat malam. Selamat malam. Ini malam ni kita cerita pasal Buk Siku Dino. Cerita Buk Siku. Cerita Buk Siku. Dah bagi tapi minta balik. Sebab itu Habis dah Ustaz, bagi tapi kalau minta dah balik. Macam mana? Macam mana Bulan? saya Kalau nak ayat tanya dah berubah. soalan tu, kalau boleh fikir dulu lah. Kalau nak tanya soalan. Yelah nak tanya. Tak apa Ustaz, teruskan Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Teruskan Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Madam lupa soalan. Maknanya tak tercapai di akal. Dia tak tercapai di akal dia untuk menanya soalan. Betul lah. Okay, tak apa Ustaz, teruskan Ustaz. Okay, terus Ustaz. Saya serahkan dulu, balik Ustaz. kepada Ustaz ya. Okey. Sebab tu kalau kita ni tinggal adab, kita ni apa orang kata sentiasa saya tak nak sebut tapi kena sebut juga. Kita merendah diri. Sebut. Kita apa pun orang akan rendah juga kita. Sebab kita ingat macam tentang sains. Bukan Saya banyak rendahkan kalau kita, dalam merendahkan kita Ustaz. baik merendahkan kita. Jadi maknanya kita kalau dalam mana pengisian saya suka ambil tentang aspek sains sebab sains ni banyak dia copy paste daripada Islam sebenarnya tentang ion positif dan negatif ya. Positif dan negatif yang kita pernah berkongsi sebelum ni tentang positif dan negatif. Sebab itulah kalau kita di positif, orang yang datang tu negatif, dia akan jadi positif. Kalau kita negatif, orang negatif dia akan jadi positif sebab apa? Dua-dua serasi buat benda jahat. Kalau kita positif, jumpa orang positif tetap positif. Kita positif, jumpa orang negatif, kita akan jadi positif. Sebab itu kalau orang tu datang unsur negatif kat kita, kita positif. Automatically dia akan bawa pada positif. Kalau baik, kita bawa baiklah. Sebab itulah kalau kita hadapi pada hari ini, orang yang macam-macam hal datang, kalau kita dengan ketinggian adab kita, dengan cara kita yang beradab, dia akan kata memberikan impak yang positif. Dan sebelum ni saya nak beritahu juga macam kita ceritakan tadi, sebab apa Allah bagi ujian tersebut. Orang yang buruk siku tiba-tiba datang, kita nak minta apa yang dia berikan. Memang kita akan jadi satu fenomena, kita akan hadapi satu perkara di mana kita punya jiwa ni dah terlampau kata panas ataupun kita dah terlampau kata Allah nampak ya, perlu direndahkan, tundukkan hati. Maka didatangkan ujian tersebut. Kalau kita kenang, kita akan nampak ya. Saya tak nak cerita orang lain, saya cerita tentang diri saya baru berlaku. Orang rumah saya ditukarkan kerja daripada satu tempat ke tempat yang lain. Duka tu tak apalah. Tapi dengan keadaan saya nampak ada jadi mangsa. Hati saya cukup Allahu Akbar. Memang membuat-buat rasa marah. Kita lihat pula ada orang kata sebenarnya ada interaksi ataupun ancaman yang telah dilakukan yang menyebabkan jadi mangsa rumah. Saya bertambah kata geram hati saya melonjak dan sampai satu masa hari Khamis tu hari saya memang dah tak tahan. Saya rasa macam terlampau sangat jiwa saya dah amarah tu tinggi, tapi rumah saya dah tak dapat tahan masa tu. Saya nak jumpa orang yang tertentu, tapi Allah Ta'ala tu lorong saya, tipun guru saya pun tipun guru saya. Kemudian guru saya bercakap, saya makin lama makin faham.
Maknanya saya serah pada Allah Ta'ala. Ketika itu barulah saya fikir tengah guru, saya telefon guru saya dan saya faham. Maknanya saya kena rendahkanlah saya punya hati, rendahkan hati, kena sabar. Itu saya cerita tentang maksud saya sendiri. Maknanya baru ni Allah bagi ujian pada saya tentang orang rumah saya. Ketika itu memang dikatakan amarah cukup sangat, rasa sangat cukup marah. Dan sebab itulah kalau ikut cerita dia pun, lepas saya fikir baru saya nampak hikmah Allah Ta'ala letak. Apa salahnya rumah saya bertukar? Tapi disebabkan penyebabnya itu tak cantik. Orang yang ditukar tu pun ada, saya tak naklah fikir benda tu, tapi penyebab itu yang menyebabkan saya macam sakit hati. Tapi sebenarnya apa yang saya belajar, jangan kita nak menyalahkan penyebab. Sebenarnya Allah tu Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala itu nak bagi sebab itu sebagai penyebab saja untuk berinteraksikan satu perkara. Jadi tak perlu kita nak mengeluh terhadap benda tersebut. Sebab kita tengok hikmahnya. Saya fikir balik, Alhamdulillah, kalau rumah saya pindah pun Allah dah sediakan saya awal. Sebab anak saya seorang lagi akan satu sekolah dengan abang dia dekat Seremban. Kalau sebelum ni pun kami nak jemput jauh Senawang semua, dia jadi susah. Jadi rumah saya nanti dah tukar ke Seremban, dia ni satu lorong. Jadi maknanya Allah dah siapkan dulu. Saya kata hikmah, banyaklah hikmahnya. Saya rasa Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan benda tersebut. Sebab itu apa yang saya nak beritahu pada hari ini, kita terima datang orang yang tak baik pada diri kita, ataupun apa-apa benda yang tidak baik, kita kena positif dulu. Positif. Sebab yang datang tu negatif. Apa pun kita kena positif. Kalau kita tak positif, kita tidak boleh nak mencari jalan keluar. Kita akan sentiasa diancam. Jika kita negatif, kita pun akan sentiasa membuat benda yang tidak betul, yang sentiasa benda itu akan jadi besar. Sebab tu orang tu kata, jangan besar-besarkan masalah, cuba ringan-ringan. Macam mana berbincang, kita bincang. Sebab itu ada istilah macam saya perasan fikir tak masuk kan. Masuk fikir tak masuk lah, invite tadi. Tu saya pernah saya keluarkan dalam ada satu fikir, pernah ikut satu live masa tu, saya kata apa istilahnya, kalau boleh gaduh, buat apa nak bincang? Istilah tu. Maknanya apa yang boleh kita buat sekarang ni, kita jangan nak bergaduh-gaduh, kita berbincang, mengharmonikan keadaan. Memanglah panas. Kalau kita meletakkan bahawa takkan aku nak orang kata mengalah pada dia je nak menang. Tak. Kita mengalah pada hari ini bukan kata bahawa kita ini bodoh selama-lamanya. Tapi kalau kita tak mengalah pada hari ini, kita akan bodoh selama-lamanya. Sebab siapa yang mengalah pada hari ini, dia mengalah dulu, akan datang dia pasti akan winner. Dia pasti akan win. Sebab tu janganlah kita rasa macam rendah diri kalau kita mengalah pada apa-apa isu. Tapi dekat situ saya nak beritahu juga, dengan keadaan kita mengalah, bukan kita makna kita menyerah. Mengalah bukan kata menyerah. Mengalah, tetap mengalah untuk mengharmonikan keadaan. Bukan kita nak cari tindakan yang sepatutnya kita nak selesaikan masalah tersebut. Sebab tu kena ingat, kalau kita mengalah saja, Assalamualaikum Ustaz, saya minta diri dulu ya, ada kerja nak diselesaikan. Faham Dino, tak ada masalah Dino, terima kasih bersama Dino ya. Bolehlah nak undur diri. Okay. Terima kasih Dok. Sebab dia ni busy. Seorang kawan saya ni, saya dah kawan dengan dia 20 tahun lebih, tapi kami ni jarang berjumpa. Tetapi nak katakan kawan baik, sahabat yang baik. Saya hadapi masalah baru-baru ni, sedang buat inovasi yang saya masuk BTT tentang inovasi jawatan agama Islam. Last minute kami punya welder demam, bukan koma lah, drop, tak boleh nak bangun, selus pitam. Saya kena siapkan benda tu. Saya telefon kawan saya ni, Dino, dia datang dengan rasa sebagai, saya terima kasih kat dia lah sebagai seorang kawan dia boleh bantu sampai 5 pagi. 5 pagi saya pun tak tahan balik, tapi dia surankan member ustaz tu. Ya ke, turunkan. Okey. Turunkan member ustaz, kita naikkan fikir. Sebab tu dia bantu. Tu saya ceritakan, kalau kita sahabat, walaupun dah lama tak jumpa, datang bantu. Tu account fake tu, notification tu. Notification why? Tu Account account bersidai fake. dia. Betul. Account fake. Apa benda tu tak faham. Tu yang naik.
notification tu bukan notification daripada TikTok tapi akaun fake. Lah. Ya ke? Ada akaun fake masuk ke? Ni Akaun ni notification banyak. tu. Oh, fake account Saya Dia Saya bergurau. tak jumpa. Tak apa. Dia bergurau. Dia bergurau. Dia bergurau. Okey. Itulah dia fenomena. Tak apa. Dia bergurau tu. Dia bergurau. Kita Waalaikumsalam. ambil yang positif. Okey. Aku tengok. Dan Letak dalam robot Sebab- terpijak besok. Tak kalau kau terpijak. pijak. Ha. Sebab tu apa yang ceritakan, apa pun berlaku, kita kena tenang, sabar. Saya menceritakan ni adalah untuk menceritakan tentang diri saya lah, untuk musabah diri juga. Apa berlaku pun baru ni, ya, akhirnya saya fikir, ya Allah Tuanku, kau lama tak fikirkan tentang benda ni kan. Kena tenang, kena sabar. Tapi tentang berlaku pada diri aku tak sabar. Cerita kat orang susah sabar, tapi berlaku pada diri sendiri, pada keluarga, tak sabar. Jadi kat situ kena ingat lah. Saya menasihat diri saya juga. Jadi kita jangan kata kat orang suruh sabar, tapi kita kena sabar. Kita kena tenang. Sebab tu Allah bagi ujian, kau tengok kau sabar tak? Jadi barulah Allah Rabbi, barulah saya pun diam. Waktu tu terkenang, orang rasa bersalah rasanya kan. Berdosa rasanya. Kita sama-sama lah, orang kata, sentiasa orang kata muhasabah diri, ya. Sebab satu lagi masalah pada hari ini, bukan saja yang kita kongsikan tentang orang datang pada kita buruk siku macam kita ceritakan tadi kan. Itu kita kena tenang lah. Kita dah ada perselesaian ni, rawatan ni, kita kena tenang. Kita kena tengok Allah SWT nak meningkatkan lagi credibility kita. Bukan Allah nak merendah-rendahkan diri kita, tapi Allah nak meningkatkan, sebab Allah tengok ada lagi ujian yang akan berlaku pada masa akan datang, yang kita kena elemenkan ketika ini jiwa-jiwa kita supaya kita tenang untuk bergerak pada akan datang, menghadapi apa-apa isu dan juga masalah, ya. Dan satu lagi yang saya lihat, ya, pada hari ini tentang penyakit jiwa yang cukup besar, ya. Antara yang paling besar kita tengok, yang antaranya sibuk melihat kelemahan. Waalaikumsalam. Sibuk melihat kelemahan orang lain sedangkan dia melupai sifat-sifat yang tercela pada dirinya sendiri. Ada fenomena ini berlaku banyak. Banyak orang melihat kelemahan orang lain, tapi dia lupa pada kelemahan diri dia dan sifat-sifat tercela pada diri. Sebab tu dalam kitab ni, Syekh Abdul Rahman Sulaimi mengatakan bahawa rawatannya adalah meluaskan perjalanan dengan bermusafir. Sebab tu orang tua-tua tu saya suka dengar, saya ambil petua orang tua-tua. Bukan saya ambil bermain, sebab apa yang orang tua-tua bercakap tu, dia punya peribahasa dia, simpulan bahasa dia sebenarnya lebih pada akidah dan juga tasawuf. Contoh, luas berjalan, jauh berjalan, luas pengalaman, ya. Kadang saya ingat lagi pesan ayah saya. Tu dia. Pesan ayah saya. Ayah saya dulu bercerita dia banyak berjalan, sampaikan dia naik motor dulu Honda 70 tu. Dulu tak ada highway, zaman 70-an tak ada highway. Dia boleh bawa daripada Seremban terus pergi ke Kedah nak cari guru masa tu. Ayah saya memang orang yang Terengganu, dia belajar dengan Ismail Hashim, ya, memang sebagai Waalaikumsalam. Ismail Hashim ni kalau nak kenal, dia dulu sebagai seorang kata juara tilawah antarabangsa, ya, Ismail Hashim. Ayah saya belajar dengan dia naik motor, dan ayah saya suka merantau pergi Pahang, jumpa keluarga semua kat situ. Ayah saya kata, kau nak tahu kenal orang, nak tahu diri kau pergi berjalan. Sebab tu saya pernah balik pada Mesir dulu, 2 tahun setengah saya pergi berjalan satu semenanjung setiap negeri tu, jalan, ya. Macam fikir lah, kejap raid sana, kejap raid sini, ya. Macam juga si Dakwan duduk orang Segamat tapi duduk kat Kedah, pergi Penang lah, terjun apa kan, Dakwan kan. Jadi jauh jalan. Dia rawatan ni meluaskan perjalanan dengan musafir. Sebab apa? Jika kita musafir, kita berjalan, kita tengok orang, baru kita tengok, aku ni macam koyok kat kampung, tapi rupanya orang yang lebih koyok pada aku pun ada.
Aku ni macam handal dekat kampung, tapi sebenarnya orang lebih handal pada aku kat kampung ada. Lebih pada aku. Jadi kita kenang, kita tahu ada orang lain. Ya, bukan kita seorang syok. Best. Dan kena tumpukan sepenuh hati di dalam ibadah, mengasihi ulama yang soleh dengan patuh pada pimpinan mereka. Sekurang-kurangnya apabila seorang itu tidak berusaha untuk mengubati kelemahan dan aib dirinya, maka hendaklah dia berdiam diri apabila melihat aib orang lain, serta berusaha menutup kaiban tersebut dengan harapan Allah akan memperbaiki kaiban dirinya. Maka kalau kita orang yang suka tengok kaiban orang lain ni, kita kena, orang kata, nampak sifat tercela orang lain, kita kena tengok aib kita diri sendiri. Kalau Allah buka aib kita macam mana? Jadi sebab itu, macam dikatakan tadi, kita berjalan, kita akan tengok, baru kita lihat peribadi kita, kita akan lihat bagaimana jiwa kita, hati kita. Sebab itu juga kita kena berhati-hati nak cakap pasal orang lain. Sebab diri kita pun kita tak tahu macam mana kan. Sebab tu kalau kita jumpa orang, tengok orang cerita-cerita masalah, banding dengan kita. Masalah dia lebih besar pada aku. Jadi kat situ Allah nak menunjukkan kita, kalau kita bermusafir, kita boleh alignmentkan pemikiran dan kita punya pandangan tu. Ustaz Mesir kat mana, Jack? Saya dulu dekat Kairah, ya, Kairah, duduk Kairah, ya. 4 tahun 2002 sampai 2006, ya. 5 akhir dekat 2006 saya baliklah. Ya, 4 tahun di sana. Dia duduk di Kairah. Dan di Mesir saya alhamdulillah lah, kalau Mesir tu hampir semua tempat saya pergilah, insya-Allah, ya, tak ada masalah. Jack pernah duduk Mesir ke, Jack? Cuma nak stalker Jack lah hari ni. InsyaAllah. Sebab itulah, ya, dalam buku ni juga, ya, diambilkan, ya, daripada firman Allah, ya, bukan firman Allah, diambilkan tentang hadis Nabi SAW, ya. Yang hadis ni dikurangkan berbagai lafaz. Antara man satara ala akhihi al-muslim satarallahu auratahu. Wa man tataba'u auratahu akhihi muslim tataba'u Allah auratahu hatta yafdahahu fil jawfil baiti. Ni dia. Yang bermaksud, siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutup auratnya. Sesiapa yang mengintai-intai aurat saudaranya, maka Allah akan memerhatikan auratnya dan mendedahkannya sehingga melibatkan rahsia-rahsia di dalam rumahnya. Maknanya sini, kalau kita jaga aib orang, Allah Ta'ala akan jaga aib kita. Kalau kita nak stalker orang, nak cari kelemahan, benda-benda tak baik, Allah akan stalkerkan kita. Allah akan bukakan apa yang ada pada diri kita yang sampai kita tak boleh nak tutup. Jadi jangan stok sangat. Kalau stok tu, kalau saja nak tahu positif tak apa. Kalau kita nak stalker orang tu, kita nak cari kelemahan, Allah akan stalkerkan kita pula, yang buka lebih kelemahan kita nanti. Piki nak berkongsi apa, Piki? Ada masalah ke, Piki? Tak ada. Saya masalah saya tengah sakit badan. Aduh, itulah. JDT dah menang lah. JDT dah menang dah. Saya ni training. Training apa? Training bola tampar. Oh. Kau main bola tampar? Saya cheerleader dia, Ustaz. Oh, cheerleader. Itu bola keranjang. Dia tak kisah apa bukan pun dia cheerleader. Melainkan bola sepak je. Bola sepak. Jack selalu sepak sana. Lepak kat mana tu, Jack? Tu dekat bawah Firaun tu. ke? Firaun punya tu. Markap Firaun je tadi. Main ada tu. Itulah di antaranya kita pada hari ini. Kita hadapi masalah. Kita ada ujian datang, kita kena sabar, tenang. Jangan nak cari masalah orang, nak cari kelemahan orang, jangan nak stok orang punya kelemahan. Kita kena tengok kelemahan diri kita, ya. Ada siapa nak kongsi-kongsi apa-apa yang boleh kita nak jawab soalan? Ada, Ustaz. Saya bagi masa. Masalah saya lah. Masalah saya dengan tempat kerja lah. So tempat kerja saya ni, saya tak tahulah, mungkin hati masing-masing lah. Kalau yang namanya kerja dengan hati, insyaAllah berkat kan. Bagi saya tak ada masalah kalau kerja. Sebab apa pun, sebelum saya melangkahkan kaki ke tempat kerja, mak saya akan reminder saya hari-hari.
Jangan gaduh, jangan cek pasal, buat kerja elok. Betulkan niat lagi kerja untuk cari rezeki. Tapi bila sampai tempat kerja Ustaz, belum 5 minit, belum buat kerja pun, saya dah marah orang. Sebab orang suka buat macam benda yang macam saya rasa benda tu tak sesuai lah. And then bila macam dalam jabatan ni, dia sampai satu tahap dia akan dinilai, betul? Kenapa? Setiap kerja yang selalu saya buat benda yang sama hari-hari, 365 hari setahun, 30 hari sebulan, 7 hari seminggu, saya buat benda yang sama. Tiba-tiba dalam tempoh 2 tahun, orang nilai saya drop. Macam saya ni tak terima buat kerja lah, padahal dah kerja lebih 13 tahun. And then sampai satu tahap, orang semua tanyalah. Sebab bila masalah dalam jabatan saya ni, mungkin dalam peringkat kementerian, dalam hospital dia sendiri bagi tahu. Apa hal? Dia telefon direct saya. Apa hal Ki? Kau punya puan makin dah makin teruk Kau ada masalah ke dia? Sekarang tak ada. Kau buat kerja teruk ke? Tak ada. Ada masalah. Sekarang rasa tak ada kot. Tak apa sekarang apa-apa kerja aku lillahi ta'ala. So Allah pandai menilai aku. Malaikat tahu apa aku buat. Kenapa mesti aku nak bergantung pada makhluk? Dia kata betul Ki, tapi benda ni menimbulkan kerja kau. Tiba-tiba saya dipanggil untuk kaunselor, untuk pergi kaunselingan. Saya terkejut lah. Terus teruk gila markah aku. Agak apa hal sampai dia macam ni. Dan bila saya cakap saya bukan nak cari aib siapa, saya bukan nak menjatuhkan siapa, tapi bila dia diselidik balik, ada something wrong dengan saya punya penilai. So start nak tahu apa yang saya buat, saya tak buat apa-apa, saya biarkan je. Itu mungkin antara dia dengan Tuhan, hantarkan dia. Cuma hati ni selalu tergerak. Ki, kau ada kawan yang boleh tolong untuk ketis dia ni, tapi saya tak buat lagi. Saya just cuma bagi tahu, meluahkan je. Sebab saya rasa bila saya meluahkan, saya rasa lega. Jadi dia dengan rasa tak bersalahnya datang hari-hari, tengok saya jeling je. Bila nampak saya dia jeling je, bercakap pun tak, tutup bagi saya poin macam tu Ustaz. So macam mana Ustaz? Dalam masa seminggu dia kerja just 2 hari atau 3 hari dalam masa seminggu, padahal kerja 5 hari. Apa penilaian Ustaz pada orang yang macam tu Ustaz? Antara dia dia tak menunaikan tanggungjawab dia sebagai dia saya punya in-charge ataupun apa benda. Dia dalam tempat kerja ni fikir kita faham ada tempat kerja. Contoh macam government ni dia kita fikir kau dalam store kau pun terfikir bunyi macam bergegak bergu. Dia orang tengah kemas meja, tak apa bio kan. Okey tak apa. Jadi orang kata setiap perkara yang berlaku, kadang-kadang kita tengok tempat situasi kita macam fikir kata dia bukan nak buka aib, bukan apa. Dia dua keadaan fikir. Satu keadaan adalah fikir tu sendiri. Yang kedua keadaan pada orang tu sendiri. Orang tu memang kita tak boleh ubah lah. Sebab kan apa Allah berfirman pun dalam Quran Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak boleh mengubah sesuatu kaum tu jika mereka tidak mengubah apa yang ada pada jiwa mereka. Kalau dia tak ubah apa diri dia, tak ada buat apa pun. Ya, dua keadaan. Tapi kalau fikir nak suruh dia ubah, memang tak ada ubah. Susah nak ubah, memang tak boleh. Cara orang kata apa yang boleh buat sekarang ni, ada tak orang lebih atas pada dia? Kita bukan nak berkait, kita nak menjagakan kata keadaan diri kita. Kalau ada orang lebih atas pada dia, kita boleh slotok dengan orang lebih atas. Yang first, kita slotok dengan dia dulu. Macam saya katakan tadi lah, kita pergi jumpa one by one. Orang ni kalau dia duduk ramai-ramai, dia rasa dia macam hebat. Dia kalau duduk seorang-seorang, dia kata orang tak nampak, dia tak bercampur dengan orang. Macam kita tadi, rawatan kena bermusafir, campur orang. Dia tak bercampur, jadi dia rasa dia hebat lah. Jadi pergi kenalkan diri. Duduk dengan dia, ceritalah perlahan-lahan, cerita pengalaman, orang kata face to face, one by one. Kalau benda tu tak berlaku sebab kita dah jumpa. Orang macam ni Zat, bila kita nak face to face Zat, dia selari Zat. Saya terus terang cakap, saya setakat ni saya memang ngadap je, saya tak kisah pun. Tapi bila dia dah dekat 10 tahun kerja kat tempat sama saya. Tapi bila sampai tu tahap, orang yang dah kerja lebih daripada 20 tahun dekat situ tanya, dia tanya, ni siapa nama orang sekian-sekian ni kan? Dia kata, ni incas aku. Serius lah, dia nama incas kau yang macam ni. Aku tak pernah nampak dia pun. Cakap, tak boleh lah, dia tu orang duduk dalam gua. Kita orang tak boleh nak menjalankan dia sebab dia kerja banyak kan.
So saya takkan kacau dia. Biarlah dia. Kau nak jumpa lagi, jumpa kat pejabat dia. Bila pengarah panggil pun dia tak nak datang. Oh, jadi orang macam ni, itu saya kata fikir kena jumpa orang lebih atas pada dia. Cerita masalah. Kita bukan nak makan aib, tapi kita nak menjaga diri kita. Sebab tu kita kena pergi ke maqasid syariah pula. Ia kata oleh Imam Al-Ghazali tu tentang 5 penjagaan tu, tentang maqasid syariah. Pertama tentang jaga agama, jaga akal, jaga keturunan, jaga diri, jaga harta, ya. Makna sekali fikir kena nak menjaga dalam 5 ni. Kita tengok ada 3 benda yang fikir kena jaga, iaitu fikir nak jaga agama juga, ya. Maksudnya tak nak lari pada agama, kita tak nak melanggar lunas-lunas syarak dan lunas-lunas agama. Kita kena jaga agama kita. Dalam masa sama kita kena jaga diri kita juga, ya. Kita kena jaga diri kita. Kalau tidak sekarang kena buang kerja, menyusahkan diri. Dan ketiga juga kita kena menjaga harta, iaitu apa, kita punya gaji lah. Mana harta, fikir dah ada rumah, nak kena bayar rumah lagi, nak kena jaga benda tu semua. Dalam 5 perkara penjagaan ni, nak kena jaga 3 daripada 5 perkara. Ui, berdahsyat orang ni kemas ni. Kuat betul bunyi fikir. Jana bunyi tu. Marah ke apa tu? Brother Bo. Waalaikumsalam, Brother Bo. Jadi dalam benda perkara ni, 3 benda ni kena jaga. Mana tu orang kata dururi ataupun perlunya fikir jumpa orang lebih atas padanya, cerita benda yang bagus, cerita benda yang baik untuk menyelesaikan keadaan. Kita bukan nak mengurungkan keadaan. Kita akan rasa macam dizalimi. Jadi kita kena buat landasan cara yang betul lah. Kita dah jumpa dia lari, fikir pun cakap dia duduk dalam gua, dia tak nak cepa orang. Jadi kita dah jumpa dia dah lari, Alhamdulillah sihat. pergi jumpa orang atas padanya. Dan orang yang lebih atas padanya boleh buat keputusan supaya dia tidak mengganggu kerja kita, harta kita, jiwa kita. Kalau tidak, jiwa kita terganggu, dia dah zalim pada diri kita pula tu. Sebab itulah fikir kena orang kata jumpa orang lebih atas padanya boleh buat keputusan. Saya rasa fikir boleh kot, ya. Dan Allah SWT tak ada masalah Ustaz. Kalau setakat nak jumpa orang lebih atas, saya tak ada masalah kan. Memang saya tak ada masalah nak cerita dengan orang atas. Orang atas semua tahu dia ni punya perangai macam mana. Hasniza, terima kasih. Haniza bukan Has. Haniza. Niza. Okay. Jadi bagi saya cuma tahu orang cakap susu galuh yang mana patut saya kena cari, yang saya kena refer, yang patut saya rujuk kan. Jadi orang-orang yang macam ni saya jumpalah. Hari ni jumpa dengan macam ni, jumpa dengan macam ni, jumpa dengan orang macam ni. Jadi saya cuba cari kata putus supaya tindakan apa yang sesuai untuk saya ataupun dia. Kalau kata kena kat saya tak ada masalah. Saya reda je kan. Kalau kata kena kat dia pun dia kena reda lah atas apa yang dia dah buat kat orang lain. Tentulah. Salahnya Ustaz, bukan saya seorang je dapat benda yang macam tu, tapi 90% yang sama macam saya kena. And then seorang je yang lepas, dia dapatlah APC tu. Cuma orang yang dapat APC tu tak ada tata tertib. Ustaz rasa macam mana Ustaz? Itu biasa aku. Saya rasa macam rasa pahit-pahit masin sikit lah. Tak ada. Rasa macam tu lah Vicky. Kerja kalau kita kerja macam tu, biasa kita faham lah. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala macam saya kata, Allah Ta'ala kadang dia nak tengok jiwa kita macam mana. Allah nak suruh kita tawaduk, kita tengok pada benda yang lebih hebat supaya kita fikir mana benda yang perlu kita laksanakan dulu, mana pilihan yang kita kena buat. Sebab tu dalam pilihan saya kata tadi tentang 5 penjagaan tu, fikir kena tengok 3 daripada 5. Sisa 5 tu fikir kena jaga. Jadi sebab tu pada hari ni fikir kena tengok satu pada sudut jiwa. Saya kata jiwa. Saya pun mempunyai orang kata pernah mempunyai orang kata fenomena yang sama macam fikir juga. Akhirnya Allah sebenarnya nak tengok jiwa saya macam mana juga, ya. Kau ni tenang tak? Kau buat tak tindakan, ataupun kau ni nak fikir balik tak? Kau mengeluh tak? Apa yang kau buat ni kau mengeluh tak?
Aku dah tengok. Kalau kau mengeluh, lagi tu susah. Saya pernah menghadapi masalah tu, Vicky. Ya, pernah ada sampaikan hasil saya dicedok oleh orang lain, yang orang tu rasa nak jadi hero atau usaha saya. Rasa sakit hati tak? Benda tu besar. Orang lain nak ambil. Sakit, hati sakit. Ataupun banyak benda yang saya buat semua nak jadi hero. Hati sakit. Tapi aku Jamil. Oh, tapi akhirnya apa tak ada scam. Jadi apa yang saya buat, akhirnya saya orang kata serah pada Allah Taala. Ya Allah Tuhanku, kau yang tunjukkan aku begini dan kau letakkan aku begini. Tapi apa yang saya dapat fikir lepas tu, Vicky, lebih pada apa yang perlu saya dapat. Contoh macam Piki kata APC. Piki tak kerja APC pun. Macam saya pun tak kerja pun APC. Kita tak kerja. Tapi kita tengok orang yang dapat tu tak kena. Saya faham. Maknanya dia teruk tapi dia dapat anugerah tu. Jadi hati pun sakit. Ya, tapi kalau kita tenang, kita sabar, kita buat kita bijak sana, kena bijak sana. Jangan bijak sini, kena bijak sana. Apa yang kita aturkan strategi. Kena aturkan strategi apa yang perlu dilakukan. InsyaAllah kita akan dapat lebih pada tu. Oh, miss you too, Jamil. Cewa Jamil. Kalau miss, telefon lah, lepak sama-sama. Bab APC tak ingat mana pun. Siapa nak dapat tu ambil kan. Kita esah rezeki dia orang. Tapi kalau orang dapat tu tak betul, kita terasa lah. Tapi apa yang kita, kalau saya pernah, benda tu pernah alami, Vicky. Selepas tu Allah bagi saya tak tahulah, lorongkan saya pelbagai yang saya tak pernah rasa saya akan dapat. Allah bentangkan saya, bagikan saya. Allah menghargai saya. Sebenarnya kita jangan anggap orang hargai. Allah punya penghargaan tu hebat. Kampung Melayu ABC sedap. Aku papah kau sekarang. Ada apa kena ni Meran. Okey. Jadi sebab tu apa yang kita lalui pada hari ni, kadang-kadang kita rasa tak puas hati. Sebenarnya Allah Ta'ala tu nak bagi kita pelangi sebenarnya. Allah tu tengok jiwa kita. Saya cerita diri saya juga. Allah tengok jiwa saya. Kau ni mengharapkan tak? Kau mengharapkan dunia tak? Saya ketika itu terlampau mengharap, aku dah buat benda bagus ni, terbaik ni, aku macam hebat, rasa best kan. Tapi Allah bagi ujian. Kau jangan nak mengharapkan dunia semata-mata. Sebenarnya kau kena fikir aku sebenarnya. Jiwa kau ni dah terlampau ni. Sebab kita pun rasa, yalah bila Allah tu orang kata bagikan pengajaran awal supaya kita kenang pada dia. Tapi selepas itu kita akan dapat fikir berlipat kali ganda. Saya pun tak sangka lah Allah punya penghargaan tu lebih besar daripada penghargaan orang. Antara yang saya rasa suka, saya rasa kagum, syukur dengan Allah punya penghargaan. Allah macam mana susunkan kehidupan keluarga saya, disusunkan untuk anak-anak saya, isteri saya, cukup cantik lah. Saya rasa itulah penghargaan yang paling besar, rezeki yang paling besar yang Allah lorongkan, selesaikan, yang Allah aturkan. Kadang ada masalah tapi Allah datangkan orang nak selesaikan urusan keluarga. Itu sebenarnya. So kadang kata bersyukurnya kan. Itulah yang saya nak kongsikan lah. Saya banyak ceritakan tentang diri saya juga masalah tersebut. Bukan katakan bahawa setiap ustaz ni komplit dia, tak ada. Setiap ustaz ni pun manusia. Ada kalau manusia tu dalam hukum tauhid, dia bukan malaikat. Malaikat ni dia punya iman dia wala yazid wala yanqus, tidak bertambah tidak berkurang, statik dia. Tapi manusia dinamakan manusia saja, yaksid yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ini ada bertambah, besok ada berkurang, ada masanya. Sebab tu saya pun manusia juga sebab tu saya suka ceritakan tentang apa yang berlaku. Contoh pada diri saya juga untuk muhasabah diri saya. Haiwan, I miss you. Haiwan. Kau saja, Mel kan? Kau gabung aja tu, Mel. Mel okey kan, Mel? Jamil. Lagu new boss. Dia tak dapat kesampuk dalam live. Dia kesampuk kat komen. Ya. Saya tengok dia punya VTT Vicky kan. Tengok dia punya VTT Vicky yang duduk tepi laut ke sungai tu Vicky, yang kaki naik dengan body cantik. Lama. Dia punya cara kan. Lepas tu dia nak tulis. Lepas tu dia nak tulis pula
lelaki, maknanya lebih orang kata pasal lelaki ni kena jagalah apa semua kan. Alamak. Tengok macam jiwa kacau tapi dalam gambar tunjuk macam hebat. Memang kacau. Jiwa dia memang kacau, Ustaz. Ibaratnya macam air Nescafe tu. Nescafe ada susu tak kacau, dia minum aja. Pahit ni kat atas, manis ni kat bawah. Dia okey ke kat bawah tu? Dia okey ke? Jamil okey ke Jamil? Kena tinggal ke pergi vacation? Amel okey ke Amel? Amel? Jiwa selalu berbuih. Parah. Amel habis. Jiwa berbuih. Bawa tenang Reza. Anda sedang diuji. Bila anda diuji, redol lah. Ya. Redol. Jamil. Okey Wan. Tak semestinya yang sadar tu, yang ada bicep lah, apa benda tu semua, tak semestinya gagah. Bila dia kena jetik sikit je. Ya, betul. Jamil dah terasa Jamil Jangan terasa, I terima dari ikhlas hati. Jamil, kita belum minum lagi Janji macam mana Jamil? Masalah tak selesai lagi ke? Dah selesai belum? Tak biar ada bagi. Biar dia bersendiri Ustaz. Nanti dia cari Ustaz. Tu datang balik tu masalah. Dia kalau dia datang cari saya, kau tahan telinga lah Jamil. Dia belum dah settle, dia tengah cool down. Belum settle lagi, dia tengah cool down. Nanti cukup masa dia settle. Budak-budak gua ramai. Lu nak settle, cerita tepi. Medium ada kaki pukul. Jala baik. Medium ada kaki pukul. Medium ada kaki pukul. Kena bawa diri gimana? Mel, kau bawa diri Mel. Jangan bertenggek kat tebing-tebing Mel. Bahaya Mel. Mel nak bawa diri Mel. Hidup ini bagaikan Salah. Oh bukan. Bagai lampu dinding yang terang waktu malam. Dawan. Nyanyi lagi Dawan. Ya. Tak nak Ustaz nak buat konten. Tak tahu. Lagu tu dia tak tahu Ustaz. Dia tak tahu Ustaz. Ustaz nak buat konten. Saya tak nak sambung Ustaz. Ustaz, saya ada video dakwah ni Ustaz, tadi saya clearkan galeri kan. Saya ada gambar video dakwah ni. Jangan. Yang Instagram tu jangan. Yang Instagram tu satu. Lepas tu kau cocok dengan paik dengan pump tu pula. Kau dah kenapa Dakwan? Aku dah lama, aku jarang-jarang masuk sekarang ni. Kau macam Ustaz cakap. Dia macam Ustaz cakap. Okay, bila kita kawan-kawan kita dalam keadaan panas, dalam keadaan yang negatif, kita jadi positif, kita jadi air, kita jadi macam penyejuk untuk dorang. Jadi kita cuba menghiburkan dorang. Yes. Kita tak nak serabukan otak dia untuk mengajak dia buat benda yang bukan-bukan tau. Nampak tak situ? Dapat Dawan. Bagus Dawan. Ngam tu. Tapi Dawan malam ni dia tak buka cam fikir. Dia tak buka cam dia takut buka cam. Sebab apa Ustaz dia tak buka cam? Kalau Ustaz nak tahu kenapa dia tak buka cam? Sebab kat rumah dia dah pasang CCTV wifi tu. Yes. Saya sedang diperhatikan. Allah Jack tadi Jack cakap kau Jack ada komen Jack. Tadi Jack ada member di Tontor. Tak Tontor Jack biasa pergi Jack bisnes ke jalan ke kerja ke memang mengaji situ Jack. Tapi apa Jack nak minta diri dulu Jack. Tak apa Jack, semoga dipermudahkan. Minta maaf tadi ada komen tak dapat baca. Nanti kita DM tepi Jack apa-apa hal. Terima kasih banyak datang. Semoga dipermudahkan Jack. Terima kasih Okey, sahabat-sahabat, ada soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Kau tak nak kita end live? Tegak sekarang, straight. Otak kita end live kan. Tapi saya minta maaf lah. Saya minta maaf lah kadang-kadang saya dah lama tak bersama kan. Kadang ada live tak ikut. Sejak yelah kerja banyak kan. Sebab kan sebelum ni 3 minggu, macam 3 minggu 4 minggu saya MC dulu. Boleh lah
pagi, petang, siang, malam saya online sebab MC kan 3 minggu 4 minggu. Dah habis masuk kerja tu memang tak dapat lah. Tak dapat lah nak orang kata. I dalam kesedihan. Please happykan Please I. happy. Bersuju Kau nak happy, macam Jamil. Dia Ada minta satu room happy kau ending. happy. Kau kena masuk. Oh, suruh ke Cairo insyaAllah Jack. Nanti apa DM tak dia alik link dia. Kalau kalau nak happy kan hati tu happy betul lah. Alip lebih boleh happy kan. Jamil cari Alip ni. Cari Alip ni. Alip kadang-kadang tergigit tabuan Zat. Tu yang payah tu. Tak apa, dia cari Alip. Lepas tu kadang apa-apa nak minta nasihat pada madam. Aru Zat, aru. Jahanam. Terus jahanam. Lepas tu dia minta kat madam minta dekat Anu nanti minta kat Ani. Ni lah. Ni. I tak nak Alip, I nak ustaz. Kalau Jamil minta kat madam, tak hanya macam tu je Jamil kalau minta kat madam. Imran boleh tolong tak fikir? Imran boleh tolong tak fikir? Tak boleh. Imran buat bising kat positif, telinga dia boleh. Dia gelak je. Dia buat Imran bising, dia punya boleh. idea lagi menyesatkan. Idea. Tak apalah Mel, kau nak datang lah jumpa saya. Kita orang sebut lah. pasal ABC, dia bagi Ustaz, sibuk pasal Imran ni ABC. hadir sebab madam je Ustaz. Ya ke? Imran hadir sebab madam je. Ha. Kalau nak ronda-ronda Mac. Ya ke? I perlukan bahu ustaz. Bahu Ustaz. Bahu Jamil. kau Kalau yang tak ada sadar tu. bahu untuk bersandar, masih ada sejadah untuk bersujud ni. Iya. That's true my queen. Wow. Love you lah. Wow. Bahu nak cakap tadi, korang dah cakap. Tak perlukan bahu saya Mel. Sebabkan lantai dan juga sejadah banyak. Boleh orang kata boleh bersujud saja kepada Allah Taala di mana saja. Jangan risau. Tak Bahu boleh saya di bersujud sini, tak apa, tapi membaca boleh, membaca Quran pun boleh. bahu untuk bermanja je. Kau dah kenapa ni? Kenapa nak belah Jamil. rambut sekali ke Mel? Nak belah Kau nak rambut sekali sandar, ke? dinding ada. Pasal sandar, nak sandar. Masya nak jadi sandar. Wow, panas. Jamil Panas lah. kenapa Imran? Tak. Jamil dia malam Macam- ni. Kau kena faham dia dah malam. Kalau siang Dia dia, macam lain. Ustaz cakap tadi. Allah takkan mengubah suatu kaum tu melainkan kaum tu yang mengubah dirinya sendiri. Betul Ustaz kan? Macam tu lah Jamil. Betul. Kena ubah diri kau Jamil. Daripada kau berketak-ketak, baik kau boyak perut buncit. Kau relax macam aku lah. Oh, Mana terus tak jadi aku nak tahan nafas. Biasa kan aku duduk menahan nafas macam tu, ngepehkan perut. Dinding asrama. Tak payah. Fikir. Dinding asrama. Dinding asrama. Dinding asrama. Asrama Asrama kat sana. Imran. Asrama kat sana. Ya Imran. Dah naik tembok tinggi dah Imran. Tak ada dah. I dah ubah dah. Kalau muncul ramai yang kerja. Sebab Kejar. 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 Oh, sebab dia tu tahu lah jadi kalau begini. kau jadi macam ni man, dia tahu kau tak minat. Oh Gazi, kau tak terima kasih minat bersama betul. Gazi. Ahmad Gazi. Sebab tu Mel, dia dah malam ni kau dah bertukar ni. Jadi fahamlah tu. Malam ni kau lain macam. Dah malam Siang dah ni tukar kau jadi lain. apa? Jamilah. Oh, Jamilah. Dia dah kata dah bertukar. Oh Jamilah. Dia malam dia jadi Jamie. Jamie. Malam dia jadi Jamie. Jamie kadang jadi Mi kadang. Di malam dia Cuba macam tanya tu. dia tu dekat dalam Itu kereta ke pasal tengah pasal dalam road dia atau kat rumah. Jahanam betul lah kau Jamil. Bang, sejam 50 je bang. Diskaun. Dia dah malam Sama macam tu. Jamil. Jamil malam ni masam. Dia siang macam sikit. Tu ada kawan-kawan. Ada kawan-kawan dalam tu Mel. Mana tahu boleh orang kata layan kau ke apa Mel kan. Berdiri. Rasanya sebab petang tadi Jamil tak makan kepak ayam kot. Kalau tak dia badal kepak ayam 10 selalu. Ketiak ayam. Rasa berdiri bulu kaki Jamie. Tu siapa maja kelas tu. Tu ada orang dah minat Jamil lah tu. Maja kelas tu. Dia dah follow Jamil tu.
Tapi macam aku tahu je siapa ni Tiba-tiba ada akaun baru kat sini. Baru tu. Ya ayam. Saya baru je follow Akaun dia. siapa tu? Jadi follower dia bawa saya. Ya ke? Jamil, dia dah minat tu Mel. Oi. Uish. Kenyang kau apa Vicky? Kau dahsyat tu Angin jahanam. tak angin. Ya. Baru seorang, siapakah anda? Mel, yang seorang tu aku Mel, Baru yang follow seorang. dia. Ya, baru seorang Itu bukan fake So, account tu. soalan Jamil, siapakah Maharaja kelas? Siapakah Maharaja kelas? Baru seorang, siapakah anda? Dia dah minat tu Mel. Bila komen. Nanti kau kena stalker lah Mel. Okeylah sahabat-sahabat. Kita berjumpa lagi ya. Terima kasih bersama-sama malam ni. Sebabkan ada apa orang kata ada permintaan untuk tajuk ni. Jadi maknanya tajuk kita tadi tentang orang yang buruk siku dan juga tangkai jering. Sebenarnya kembali pada kita balik. Allah Ta'ala nak bagi kembali pada kita. Allah nak suruh kita tengok jiwa kita macam mana, kita conduct masalah tu macam mana. Dan kita kena lihat bagaimana kita nak Jamil, orang nak tutup ni kesimpulan. Adakah anda pelanggan saya? Kau jangan buat macam tu Jamil. Astagfirullahalazim. Kena ni dia ni kena mengaji tapi telinga ni. Bukan cari kat sini Mel, pelanggan. Ya Allah. Pelanggan tu cari tempat lain Mel. Betul. Jadi apa pun orang yang bukuk siku tu, yang takkan jering ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok diri kita macam mana, jiwa kita macam mana kita conduct masalah tersebut. Jangan bijak sini kena bijak sana. Kena orang kata fikirkan apa yang Allah nak bagi maklum kepada kita, dan kita kena perbaiki apa yang Allah suruh kita perbaiki. Dan kita kena muhasabah diri kita. Kalau tak ada orang tu datang, tak ada orang tu tiba-tiba jadi macam tu, Allah takkan tiba-tiba mengirimkan orang tersebut datang ke kita di bertepatan dengan apa yang kita kena lakukan sentiasa. Seperti mana yang saya katakan tadi tentang surah Ar-Ra'du tu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu tidak akan mengubah sesuatu kaum jika mereka tidak mengubah apa yang ada pada jiwa anfus tu jiwa apa yang ada di dan jiwa mereka sendiri. Jadi insya-Allah apapun yang baik pada Allah, yang kurang tu kelemahan saya sendiri, hakikatnya baik buruk pada Allah saja. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan kasih sayang Allah itulah diciptakan baik dan buruk. Bukan dikatakan Allah tu zalim, tapi Allah nak berikan balasan kepada Allah yang bertakwa. Dan jika orang yang bertakwa itu balasannya adalah syurga kepada Allah Ta'ala, yang kurang ataupun kufur itu ada juga balasannya adalah neraka kepada Allah Ta'ala. Hakikat yang baik buruk pada Allah Ta'ala ya asalnya, yang kita serahkan supaya kita dilindungi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Tahassanna bil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy allazi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal waba wa qina syarrur rada wa najina minat ta'ni wat ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Amin. Okay, jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.